Okey, dalam video ni saya nak tunjukkan macam mana kita boleh set up AI chatbot dalam Murpati sama ada menggunakan official API ataupun menggunakan unofficial API. First kali kita pergi ke AI chatbot punya setting dalam dashboard dan dekat sini kita boleh tengok dia ada button enable AI chatbot. So, kalau korang belum pernah turn on lagi AI chatbot untuk device korang, knowledge base ni biasanya akan kosong, quick replies akan kosong, unanswered question pun akan kosong, restore from previous setup pun akan kosong. Okay, so itu saja perbezaan dia. Yang lain semua sama. Pastikan AI credit korang dah ada AI credit, ataupun kita bagi actually 100 credit percuma untuk user yang baru register. Ataupun kalau memang tak ada lagi AI credit, boleh top up dekat sini, klik dan pilih 100 AI credit dengan harga RM5 . So kalau dah ada AI credit, kita boleh pilih device apa yang kita nak set up AI chatbot. So kalau kata kita ada official API yang ada blue check ni kan, so kita boleh pilih yang tu, ataupun kita boleh pilih device lain yang kita nak lah. Okay, so dalam contoh ni saya pilih untuk pilih device ni, and then saya perlu klik pada enable AI chatbot, dan dekat sini kita ada setup step by step. Yang pertama kita kena pilih kita punya niche business kita. So contohnya saya pilih professional services, saya pilih bilingual, bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu rojak, dan dekat sini saya masukkan let's say murpati.com SaaS untuk WhatsApp, blasting dan automation. Okay, so dekat bawah ni boleh masukkan, tapi biasanya cukup untuk kita masukkan dalam kita punya knowledge base kemudiannya. Okay, so kita klik pada next. Okay, dekat sini kita boleh set up AI chatbot ni untuk dia reply style dia sama macam kita. Kita boleh copy sahaja cara kita reply kepada kita punya prospect, masukkan dekat sini, and then klik pada learn my style. So saya akan tunjukkan So contohnya ini ialah saya punya style. Ini contoh je Style dia, customer, hi, barang ni ada stok tak? Lepas tu saya reply, hi, ada stok lagi bos, nak warna apa, bla 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 lah. So ini kita punya style, memang manusia punya style reply. Okay, bila dah saya pastekan semua dekat sini, saya just klik pada learn my style. So sekarang AI akan tengok kepada style ni dan akan basically buat instruction untuk membolehkan AI faham macam mana cara nak reply menggunakan style yang kita biasa reply. Faham tak? So tanya ada stok tak? Hai, ada stok, bla bla bla. So nampak macam okay. So kita klik pada next. Dan dekat sini ini ialah chatbot instruction. Ini macam prompt. Goal dia apa? Maybe kalau kita rasa tak sesuai ataupun perlu edit, kita edit je lah, tak ada masalah. Ini just dia punya recommendation, how to reply bla bla bla, escalate to human for proposal, contract. So basically this one dia based on information yang kita dah masukkan tadi. Okay, so kalau kata kita dah puas hati, kita just klik pada enable chatbot lah. Alright, so now kita punya yang ni dah siap. Apa yang kita perlu buat seterusnya ialah kita kena update kita punya knowledge base. So kita klik pada butang plus ni, and then kita boleh upload kita punya PDF ke, TXT ke, .markdown ke, CSV ke. Kita boleh upload kita punya business information, harga dan macam-macam lagi lah, spec, produk, variation dan sebagainya. Ataupun kita boleh masukkan kita punya website punya page. Juga boleh kita paste saja. Let's say saya buat contoh, kita masukkan murpati.com. Let's say saya nak masukkan official API punya information. So kita masukkan official API, kemudian kita import page. So dia akan terus masuk ke dalam kita punya knowledge base lah. Ini pun ada ini saya punya
saya punya WhatsApp, saya punya website information yang saya import. Okay. Dan kalau kita update website kita tu, kita nak re-import, kita boleh klik saja icon ni. Dia akan scan balik kita punya website dan dapatkan konten terbaru daripada kita punya website. Selain daripada website, kita juga boleh typekan apa-apa yang kita nak typekan kat sini. So, itu pun salah satu contoh untuk kita add something ke dalam knowledge base. Kemudian kita ada quick replies. Quick replies ni contohnya kita ada nak reply gambar. Contohnya kalau orang tanya pasal testimoni, dia ada testimoni tak, ataupun dia nak tengok testimoni kan. Ini ialah respon automatic. Ya, ada, boleh tengok testimoni kami ni. So dia bagi gambar lah. So kita attachkan gambar dan sistem akan reply dengan setup ini setiap kali orang trigger keyword testimoni, ada testimoni dan yang berkaitan lah. Dan contoh lain juga kita boleh katakan pasal case study. So kalau ada orang tanya, ada case study tak? So kita boleh reply kita punya case study dalam ni. Untuk contoh ni dalam bentuk PDF. So kita boleh hantar juga dalam bentuk PDF. And then yang ketiga, payment. Kalau kata orang tanya nak bayar kan, nak bayar macam mana, apa account bank number, apa account bank ataupun bayaran macam mana. So kita juga boleh menggunakan quick reply. So abaikan gambar ni sebagai contoh je. And then kita akan, ataupun sistem boleh reply menggunakan gambar, sama ada QR code ataupun kita punya account number secara automatik. Yang ini tak guna AI, so dia tak makan AI credit ya. Dan kita ada juga unanswered question. Unanswered question ni situasi bila AI dia cari dalam knowledge base maklumat yang ditanya tu tapi tak ada dalam knowledge base, automatically akan dimasukkan ke dalam log yang mana akan dipaparkan dekat sini, yang mana kita boleh klik dan kita boleh actually jawab dekat sini soalan yang ditanya tu. Dan orang yang akan datang yang tanya soalan yang sama, AI boleh reply kepada orang tersebut. So dia macam AI boleh belajar daripada apa yang dia tak tahu sebelumnya. Faham tak? Okay, so bila dah settle apa benda semua tu kan, kita boleh klik pada test chatbot. So kita boleh type hi. So yang ni dia menggunakan semua setting yang kita dah setting tadi. So nampak tak? Dia reply menggunakan huruf kecil. Nak tanya WhatsApp blasting dan automation kami ke bos? Ya. Apa package yang ada? Okay. So kita boleh test dulu kita punya chatbot tu function ke tak function, based on apa nama ni, soalan yang biasa ditanya oleh prospek. Sekarang ni kita berlakon, contohnya kita sebagai prospek, kita tanya soalan dan chatbot tu boleh tak jawab mengikut apa yang kita nak. Satu, adakah faktanya betul? Yang kedua, cara dia jawab tu adakah kita berkenan ke tak berkenan? Kalau tak berkenan cara chatbot jawab, kita boleh pergi ke learn from examples ni ataupun reply in your own voice ni. So ini ialah instruction yang telah dibuat oleh AI yang tadi dalam proses tadi. Maksudnya ada dalam instruction ni yang kurang tepat ataupun kurang betul ataupun masih belum kena, kita boleh klik pada learn from more examples dan kita masukkan lagi contoh macam mana kita reply kepada kita punya prospek supaya AI boleh update kita punya instruction dalam ni dengan lebih menyeluruh, lebih tepat. And then kita juga boleh set kat sini gambar daripada customer. Kalau customer hantar gambar, kita nak buat apa? Adakah kita nak ignore je? Adakah kita nak acknowledge tapi AI tak tengok pun gambar tu? Ataupun AI tengok gambar tu dan reply based on gambar. Semuanya option, ada option. Sama juga dengan voice note. Kita boleh ignore, kita boleh acknowledge dan kita boleh suruh AI listen and reply kepada voice note. Then apa lagi? Itu saja. Selepas kita, let's say kita
let's say kita maximum bubble ni kita nak reduce mungkin kepada 3, and then kita nak jawab kita nak kata okey lah, kita kata okey lah kan. So kita save configuration. Kita boleh test lagi chatbot. So kita boleh refresh. Okay. So hi, macam mana nak subscribe. So step ni kita boleh ulang sehinggalah kita puas hati dengan cara chatbot tu jawab. And then kita boleh untuk turn on kita punya chatbot dan promotekan kita punya nombor phone tu ataupun buat ads untuk nombor phone tu, dan kita punya chatbot ni akan start untuk reply kita punya WhatsApp lah. So itu sahaja cara untuk kita gunakan ataupun kita set up chatbot dalam Murpati.